Daripada semalam 2 hari lepas aku sampai aku tengok dia duduk tidur sini. Anak isap susu apa? Anak ini isap susu apa? Minum susu apa, Kak? Hah? Susu apa dia minum? Susu apa dia minum? Lah. Barang dapur rumah ada? Hah? Tak ada barang dapur masak-masak tiada? Hah? Ada rumah? Ada rumah sendiri. Rumah sendiri, barang dapur tiada. Jom kita pergi beli barang dapur. Kalau beli barang dapur balik rumah lah, jangan duduk sini, boleh? Jom. TKS lah. Main pergi TKS main. Daripada semalam 2 hari lepas aku sampai aku tengok dia duduk tidur sini. Hari-hari. Hari-hari ya. Dia isap susu tu Nah, main. Hah? Lagi? Barang dapur. Sardin. Sardin. Gula 2. Tu tepung gandum bagi 4. Amihun bagi lebih sikit, bagi 4. Sos cili, sos tomato, kicap. Tepung gandum sudah masuk. Gandum mana? Ni 2. Detol. Ambil detol 2. Sabun tu. Cuci rambut. Cuci piring ada? Tiada juga. Nah, cuci piring. Cuci rambut. Mana cuci rambut? Sabun dia ambil juga. 2 SL lah. Sihat nah? Jom. Tak apa nak ambil selipar. Tak payah duduk situ, duduk rumah saja. Ya? Ini barang sebulan dah ni. Di rumah sembahyang. Nanti bila kita sembahyang, kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mudahkan rezeki. Tuhan betulkan kita punya hidup. Kalau kita tak betul dengan Tuhan, macam mana Tuhan nak betulkan hidup kita? Kena sembahyang. Cash. Kau mana lah aku ada cash? Ilah. Ada. Pakai cash lah punya besar tempat macam ini. Aku mana ada cash? Berapa? 369. 100. Apalah bos kau ni? Punya besar pasar raya bang Kan jual tisu juga aku nanti sekarang. Tisu kau tu biar aku jual lah. Cash tak ada sudah ni. Kena bayar sini cash. Aku nak jual tisu sudah. Pakai tunai. Kereta siapa mau pergi hantar? Habis pun nak pergi juga. Jauh Tak ada masalah. Tiada apa. Masuk dalam jauh pun tiada apa. Kereta mana? Aku beli kau pergi kat orang. Duit aku sudah habis kak. biarlah mudah beli. Nah. Bagi jagung tu kat orang. Makasih ya. Okey. Daripada semalam bagi dia suruh beli jagung dia. Kau makan duduk lah, makan berdiri. Aduh ya, mic abe tak on lah pula. Cuaca memang panas betul kali ni. Perjalanan nak pergi rumah wanita ni boleh tahan jauh juga perjalanannya daripada tempat parking kereta. Memang Abe dan tim Abe agak terkejut jugalah melihat kehidupan wanita ni dan juga 4 anak-anaknya. Kerja suami wanita ini sebagai pengasing ikan dan pendapatannya amat sedikit. Wanita ni pula berjual tisu di bandar dan pendapatannya hanya RM10 sehari. Boleh dilihat dengan jelas ruang memasaknya yang sangat sempit. Sedikit nasihat dari Abe betapa pentingnya kita rapatkan diri dengan Sang Pencipta. Selesai di sini, kami pun bergegas untuk urusan berikutnya.